Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOODYEM. Sedikit sama recah, banyak sama kita kita kongsi rezeki barulah barakah. So, apa khabar rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kumpulan Indonesia, rakan-rakan daripada semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuk Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura semua. Mak mengharapkan yutan saya dirahmati Allah, tak saja jangan bertanggung, jangan berlengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Okay, straight to the point. Cerah ke kulit putih? Cerah tak kulit muka mak ni? Cerah kan? Berapa usia mak ni? Nampak muda je. Iya ke? Orang kata muda. Lantaklah. Syukur Alhamdulillah lah. Kita akan straight the point. Kita akan masak hari ni. Mak teringin nak buat cara mak lah minum mak ni. Ikan selayang. 1 ekor mak kukus. Rebus. 2 ekor mak goreng. Goreng lebih kurang bambal. Dan juga bersama terong. Mak skip lah. Mak tak tunjuk. Sebab mak nak masak macam goreng belacan. Asam belacan lah, asam belacan. Bahan-bahannya seperti ni mak tunjukkan sikit. Ni mak dah potong lada, mak potong macam ni Ini campur dengan lada cili sikit. Kat bawah ni ada lada cili. Ambillah 2-3 tangkai. Dan ni lebihnya bawang lada basah. Belacan ni mak dah goreng, nanti mak nak bancur dengan air. Okay, and then telurnya mak dah goreng. Telur mata ni mak dah goreng. Nanti kita nak makan lah dengan air asam tu. Kemudian ni mak cakap ni. Terong ni mak dah ada 2 lembar ni. Terong ni mak dah buat macam ni. Mak dah goreng dulu. Kemudian seekor ni mak rebus ikan selayang. Ni rebus ni. Ni goreng. 2 ekor mak goreng. Nanti kita cuang lah air asam belacan tadi. Dan bahan-bahan dia yang lain. Daun kaduk ni mak nak makan nanti lah daun kaduk ni. Ni tomat, halia, irisan halia, belembing buluh ni. Ni dia bunga. Lada pula, bawang putih dan juga bawang besar. Benda ni kita akan tumis. Belacan ni akan bancur dengan air asam. Ni. Mak akan bancur dengan air asam. Kita ramas lah. Pakai tangan boleh, pakai sudu boleh. Sendiri nak makan pakai tangan pun tak apa. Okey, mari ke dapur sana. Okey, ni ada cili ni, lada cili. Mak ada terung ni, mak dah kepakkan terung ni. Terung ni nampak ada terung ni. Nanti mak goreng terung ni mak nak goreng. Kita sisihkan dulu. Kita gunakan tomat. Telur ni ada 3 biji telur. Telur 3 biji kita akan goreng mata. Bawang besar. Lada besar ni. Kemudian halia sedikit, bawang putih, terasi daripada Selat Panjang Indonesia dia orang bagi. Belacan kena banyak lah sebab kita nak air belacan. Semua benda ni kita potong, tak ada satu pun yang kita tumbuk ya. Sebelum tu mak nak goreng terung, tak payah tunjuk lah goreng terung tu kan. Mak masukkan dua ni terus dalam kuali ya. Nanti mak nak tahu kat ikan dan mak nak goreng telur mata sekejap. Jom mari kita masukkan. Kita masukkan apa dulu? Bawang putih dengan halia. Masukkan bawang putih, halia. Cara mak ni lah. Senang je lah. Tak tahu nak masak apa malam ni. Gitulah kita layan. Yang janji ada lauk. Masukkanlah bawang besar ni. Semua masukkan bawang besar. Masuk. Belembing tu masuk sekali lah. Payah benau. Ni randu kat sini. Okey. Kita gaul. Kau jangan lupa pula masukkan sekali cili tadi ni. Sampai dia layu sampai dia garing-garing sikit. Hari ni kita tak payah nak cerita pasal isu-isu semasa. Kita pasal lauk ni je lah. Hari penat. Biar dia melayu sekejap. Biar dia layu sekejap. Okey. Kita masukkan air ramasan belacan. Okey. Masukkan dia. Kita nak masam-masam masukkan air asam lagi. Okey. Kemudian kita akan masukkan kita punya secukup rasa Maggi, penting ya.
Ini sedap tau, sedap. Simple je mak masak ni. Tapi semua anda bunuh channel mesti tergoda ni. Cik Sal mana pergi? Cik Sal dah lama tak ada Kau tengok. Kau tengok. Bau belacan dia semua ngebak. Mak kena campur sedikit. Sekejap Mak ambil gula sekejap. Mak kena masukkan gula sikit nak seimbangkan dia pedas tu. Pedas. Ya. Okey dah. Jangan buat banyak gula. Sikit je. Gula merah dah habis. Nak macam mana? Lepas tu kita akan masukkan kita punya tomat. Tomat tadi masukkan tomat. Masukkan semua tomat ni. Lepas tu kita rasalah. Kita tengok. Air belacan ya. Ni kalau yang siapa yang gout. Slender. Mengalah ni kalau orang kena gout. Mak ambil sudu je, mak nak rasa. Tak payah pakai limau lah, dah masam rasa. Mak tambah lagi air asam. Habiskan semua. Bestnya. Nikmat betul. Mak kena taruh sedikit cuka. Takkan cuka. Lepas tu kita rasa sikit. Mantap. Dah siap. Sedap pula. Dah boleh tutup api. Kita curahkan atas ikan tadi. Sekejap, mana curah. Ni dah siap dah. Nampak ni. Ni ada terong. Ada ikan goreng dengan ikan rebus. Ni telur mata. Nampak telur mata. Ni air belacan ni. Ni air belacan asam Jawa. Air belacan asam Jawa sedap mengigau dengan nasi. Subhanallah. Tak tahu nak cakap nikmat ni. Dia masam-masam ada belacan kau. Memang mantap lah. Tak boleh nak dinafikan. Bohong kalau siapa yang tak suka. Siapa yang duduk kampung. Yang duduk kampung ni tak kira kampung mana kau duduk, pendalaman ke, memang minum ni memang kau akan suka. Sebab belacan ni mudah didapati. So, bila berasaskan belacan ni, biasalah orang-orang kampung kan suka belacan. Yang ada resdung je tak makan belacan. Memang tak perlu nak cakap lah nikmat lah daun ni. Ya Allah, terima kasih Allah. Sedap ni. Jatuh pula cabai dia. Tomat dia. Telur mata dia. Okey lah. Ni jujur mak cakap. Mak nak minum air sedap. Kedua. Ya, nikmat. Mantap. Ni lauknya. Cara dekat nampak. Nampak dah. Terong ada 2. Nampak? Dalam ada terong. Ada telur mata. Ada ikan rebus, seekor dengan ikan goreng bal-bal 2 ekor. Nanti kau lenyek lah makan dengan nasi. Memang nikmat. Memang sedap. Tak boleh dinafikan. Memang sedap. Nampak? Ni menu pendesaan yang memang memukau selera. Selera seluruh kampung ni akan suka. Mak dah sabar nak makan.
apa. Ya Allah, sedapnya. Ini namanya asam belacan. Asam belacan. Okeylah, sampai di sini je video mak ni. Aduh, tangan mak sakit, susah. Ni sampai sini saja. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi hati pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insyaAllah bahagia akan mengiringi. Nampak? Apa nama menu ni? Adalah menu asam belacan. Asam belacan. Asam belacan. Memang sedap. Ada telur mata, ada terung, ada ikan kukus, ada ikan rebus, ada ikan goreng. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ni, mak jangan main. Kamu saman kau orang ni. Nampak mak pakai topi apa? Okey. Bye.